Perdana Menteri China Li Qiang menyeru negara anggota ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC untuk bersama-sama merintis sektor teras pembangunan tiga hala. Jelasnya, ia termasuk kerjasama dalam industri berteknologi tinggi di samping melindungi rantaian industri dan bekalan dalam keadaan wujudnya gelombang baharu revolusi teknologi serta transformasi industri. Ketika berucap pada Forum Ekonomi ASEAN GCC China, Li Qiang berkata cabaran dasar pelindungan dan tindakan unilateral semakin meningkat di samping menegaskan bahawa ketiga-tiga rantau ini perlu terus menggalakkan keterbukaan dan menolak sikap bermusuh untuk memanfaatkan peluang pasaran yang lebih luas. Menurut beliau, walaupun gabungan skala ekonomi ketiga-tiga rantau ini membentuk kira-kira 1/4 daripada ekonomi global, namun jumlah perdagangan keseluruhannya hanya mencatat sekitar 5.4% daripada jumlah perdagangan dunia, sekaligus menunjukkan peluang yang luas dan potensi kerjasama yang amat besar. 我们三方市场互联互通将形成全球规模最大的区域市场之一。 也能示范出倍增效应，让我们三方各国在共建大市场中实现更加丰富的利益共享。现在我们面对土沟断裂和筑墙涉垒增多，我们更要坚持共享资源、相互赋能。 Li Qiang turut optimis mengenai kerjasama awam selepas menyaksikan pertumbuhan memberangsangkan ketika lawatan beliau ke Malaysia serta ketika kunjungannya ke Timur Tengah dan negara-negara Teluk tahun lepas.